Top 5, 5 negara yang mempunyai pemandu paling agresif dan paling bahaya dekat Asia. Ni adalah 5 negara yang korang tak nak pergi dan tak nak memandu dekat negara-negara tu. Tapi nombor 1 nanti paling bahaya. Kalau nombor 1 tu korang boleh drive dekat situ, bermaksud korang boleh drive dekat mana-mana jalan raya satu dunia. Nombor 5. Nombor 5 negara yang mempunyai pemandu paling agresif dan paling bahaya adalah Malaysia. Kadar kematian dekat Malaysia ni adalah lebih kurang 22.8 orang untuk setiap 100,000 orang. Dan antara dekat Malaysia ni, pemandu dia terkenal dengan potong barisan, langgar lorong kecemasan, tukar lorong tanpa signal, tailgating, speeding. So, untuk pemandu-pemandu yang dekat Malaysia ni, korang hebat. Nombor 4. Nombor 4 negara yang mempunyai pemandu paling agresif dekat Asia ni adalah Pakistan. Tak ada undang-undang yang begitu efektif dan infrastruktur diorang pun agak sederhana, biasa, dan kadar kemalangan yang melibatkan kematian dekat Pakistan adalah 27 orang untuk setiap 100,000 orang. Nombor 3, Vietnam. Vietnam ni terkenal dengan keadaan trafik dia yang kucar-kacir kan, tak sistematik. Kebanyakan kenderaan kat sana adalah motor. Kalau korang tengok dekat diorang punya bandar, memang traffic light ke apa ke, siapa cepat dia dapat kan, masuk celah sana celah sini kan. So kadar kemalangan yang melibatkan kematian dekat Vietnam adalah sebanyak 30.6 orang untuk setiap 100,000 orang. Kebanyakannya motosikal yang dominan atas jalan raya. Nombor 2, negara yang mempunyai pemandu paling agresif dekat Asia ni adalah atas kita je, Thailand. So Thailand ni kemalangan yang melibatkan kematian jalan raya adalah 32.7 orang per 100,000. Yang ni adalah tertinggi dekat Asia Tenggara. Dekat Thailand ni adalah motosikal dia langgar semua arah. Tak kira wrong way ke, depan belakang ke, kiri kanan kan. Dan pemandu suka terjah dan buat keputusan saat akhir. Kat Thailand, dia punya jam memang gila dahsyat. Orang boleh tersekat dalam 5 meter dalam masa 2-3 jam. Tapi tak boleh lawan nombor 1. Paling agresif dekat Asia ni, malah dekat dunia. Tapi sebelum tu, bagi yang belum follow dulu. Follow dulu untuk dapatkan banyak lagi tips pasal kereta dan general knowledge. Dan nombor 1 negara yang mempunyai pemandu paling agresif dekat Asia, malah dekat dunia ni, yang mana kadar kematian dia boleh mencatat lebih kurang 22.6 orang setiap 100,000 orang. Dan kalau korang boleh drive dekat negara ni, korang boleh drive dekat mana-mana negara satu dunia adalah India.